Hi guys, welcome back to Mon Mukbang Channel. Penuh dengan cheese ni, tak tahu nampak ke tak? Pak. Mon Mukbang Channel, gundu-gundu. Orang kata affordable. Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to Mon Mukbang Channel. Gundu-gundu. So siapa je baru tengok video aku ni, kalau boleh aku minta korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh biarlah YouTube aku ni sampai mana, sampai menuju bulan. So hari ni aku nak makan apa? Hari ni aku nak makan mi seram berapi daripada Safwan Nazir. Seram. So dia adalah produk instant noodle, pizza tom yum. So dalam satu kotak ni ada 3 paket. So sekejap kita akan makan dah, kita akan rasa macam mana, seram ke tak. So nanti kita akan try lah, kita nak rasa sedap tak sedap. So jom kita masak dulu. So aku dah masak dah produk mi seram berapi ni, produk Safwan Nazir. So ni lah packaging dia. Ada muka dia sekali kat sini. Dan tapi yang selalu tengok podcast ni tahulah dia ada keluarkan produk ni. So aku dah masak dah. Ni dia hasil dia. Bila kena masak tu nampak pekat. Kuah dia nampak pekat. So ni dia produk Safwan Nazir, mi seram berapi tom yum. Nampak pekat kuah dia. Aku tak rasa lagi ni. So jom tengok aku makan. So aku dah masak dah. Ni dia produk Safwan Nazir. Nampak kuah dia sangat pekat lah. Ni kuah dia. Berasap. And ni packaging dia. Korang boleh tengok packaging dia. Ni satu kotak ada 3. Aku dah masak satu. So ada lagi baki satu. Ni satu lagi. So tengoklah. Ada muka dia kat sini. Mi seram berapi. So aku tak sabar nak makan. Jom kita makan. So jom kita rasa kuah dia dulu. Bismillah. Dia dah rasa pedas. Bila kita makan tu, kita hidup kuah dia, kita macam rasa menyengat sikit. Aku rasa macam dia punya tom yum ni, dia letak santan. Makan dengan dia punya mi pula. Mi dia macam kenyal sikit. Kau boleh tengok mi dia macam tebal sikit. Tak macam mi yang lain lah. Ni macam mi tarik tu. Mi dia macam pedas-pedas and masam. Memang rasa pedas. Pedas dah mula, orang kata kat bibir tu mula rasa pedas. So jom kita habiskan. Guys, so aku dah makan dah Maggi seram berapi ni. So memang kalau aku makan, dia pedas. Dan pedas dia akan merangkap dekat bahagian bibir ni. Rasa nak tebal je bibir ni. Memang rasa pedas.
Mi dia aku rasa best, sedap sebab kenyal-kenyal. So aku rasa memang sedap Maggi ni. Korang kena cuba Maggi seram berapi ni, pizza tom yum. Tom yum ni agak lain lah. Dia tak macam tom yum yang kita rasa macam pizza Maggi Tom yum Maggi, tom yum mami memang lain. Memang sangat pedas bagi aku. So aku rasa setakat ni konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku, dan share video aku kepada orang lain. Kalau boleh biar YouTube sebab mana sampai 7 bulan. So memang seram makan benda ni, pedas.